banyak aktiviti kereta keluar. Pasar nelayan, pasar nelayan. Assalamualaikum. Lanjut lagi video ni. Perjalanan ini kita nak pergi ke Bagan Lalang. Besarnya dia untuk air. Jalan-jalan dari dalam kereta, area kapak. Oh, sekarang memang style ni macam gitu untuk sama lah macam Malaysia. semua gitu. Kalau di sini Palmera. Traffic tak terlalu sangat ramainya kereta. Okay, kita lanjut lagi. Tadi berhenti sebab traffic light merah. Kira sunyi ni. Tak banyak aktiviti kereta keluar. Masa akhir. Teres 2 tingkat lah. Sini, pasal sini. Terus boleh ni. Tu terus. Oh, ni air ni untuk ni fishing, mancing. Boleh ni. Ternakan ikan dalam sangkar. Itu sarang olive. Jeti kot. Pasar nelayan, pasar nelayan. Tengah bercuti ya. Sini mancing tu tapi ni pantai lukut dia ni. Wak sempoi di jeti, wak sempoi. Ni madi mesti pergi tu. Ini mie udang spesial. Sini bawah sini. Bukannya terus nak boleh apa. Jalannya sempit kecil. Ni pun sempit kecil tapi boleh lagi selisih kereta. Ini kan yang kita nanti belakangnya tu. Ramai juga kita kan. Jalan Mentarang. Jalan Mentarang. Kalau nak makan mentarang, mentarang itu tiada lain tiada bukan, adanya hanya di Skincan sahaja. Kan Pak? Mana ada tu? Tanjung Karang pun tu tak ada. Kita dah lepas tu, dah lepas habis pasang kita. Memang Tanjung Karang tak ada.
Skinchan saja. Atau bukan Ni 4 kilo lah. 4 kilo 10 sini. Sana tadi 3 kilo. Dia dah jauh sikit. Ini mungkin ladang dia kat sini. Orang yang ngantuk pun sedar ni. Semua ni masih mood raya. Itu jual tu. Sri Bayu. Kalau bas dari sini, iyalah bah hari ni kereta penuh je orang pergi pantai. Tu ada yang minta kan, dia orang suruh nak tengok pantai ni sebab ada pergi ni. Ni pusat latihan Elkim, ni lagi IM. Dah, itulah tadi jalan-jalan kita daripada Pekan Sungai Pelik sampailah ke pantai Bagan Lalang. Kita tutup dulu video kita ini sebab dah nak sampai. Kita nak cari parking. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.